Kerajaan Persekutuan dijangka perlu mengeluarkan peruntukan tambahan RM50 juta bagi menyelamatkan projek loji rawatan air Sungai Limau Baling yang terbengkalai selepas penamatan kontrak asal projek itu tahun lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata projek bernilai hampir RM100 juta itu hanya mencapai kemajuan sekitar 15 hingga 20% sebelum kerja pembinaan dihentikan. Menurut Akmal Nasrullah, Kerajaan Persekutuan kini terpaksa mengambil alih pengurusan projek berkenaan termasuk proses pelantikan kontraktor baharu bagi memastikan projek tersebut diteruskan. Jadi projek ini yang mula tahun 2021 bila dah berlaku sampai gagal ketika ini kita nak selamatkan. Jadi paling cepat tu 3 tahun baru kita tahu sama ada dapat disiapkan ke tidak. Projek LRA Bukit Selambau yang kini berada pada tahap kemajuan 51% turut mengalami kelewatan berbanding jadual asal. Peringatan sudah diberikan kepada kontraktor supaya meningkatkan kerja di tapak memandangkan rizab bekalan air di Kedah ketika ini berada pada tahap 0%.